Boleh kata kalau laksa perlis ni mainly kita guna ikan temenung. Ikan temenung ni kalau orang KL panggil ikan pelaling, ikan kembung lemak macam tu. So kita laksa pakai ikan temenung, campurlah sikit ikan sardin ke selayang tu, campur sikit-sikit. Lepas tu resipi dia very simple lah, ringkas saja resipi dia, nak buat pun tak lama. Tapi macam saya percaya kalau makanan ni kalau bahan ni tak banyak, tapi bahan yang kita guna tu kena bahan yang berkualiti, segar, baru kita boleh dapat rasa masakan tu yang sedap. Saya belajar, sebab saya pada kecil, memang mak saya dengan ayah saya memang lepas biak masuk dapur. Nak masak apa, masak. Tunggang langgang hangit ke, apa, mereka okey je, mereka bagi. Lepas tu, kira daripada kecil, waktu arwah tok duk masak tu memang selalulah ikut dia masuk dapur. Tengok, tanya, buat itu, buat apa, buat itu, buat apa. So, kita rapatlah dengan tok. Tapi bila dah besar, saya time sekolah menengah kot, saya cakap, Mama nak belajarlah buat laksa. Sebab time tu suka sangat makan. Kira macam every week, every month mesti nak kena buat kat rumah. Tu Mama kata, penat dia nak buat, belajar nak buat sendiri. Dia kata. So, dia ajak. Tu, waktu first belajar tu, Mama kata memang yang ni lah resepi yang tok ajak, mak nenek lah, ajak kat dia. And memang simple, ringkas. Duk fikir juga, oh memang banyak ni je ke resepi boleh jadi sedap kan. So Mama kata memang hak ni je. Ikan memang kena fresh, beli fresh, baru laksa tu boleh jadi sedap. Sebab kita tak pakai banyak bahan kan. So manis tu manis ikan tu sendiri. So memang belajar daripada muda lah. Start buat tu memang daripada muda.